Hari ni kita nak buat cara-cara untuk buat ketupat. Ini pulut. Kalau pulut dia banyak ini, kita tengok sukatan dia mengikut mangkuk ataupun besen yang kita gunakan. Okey, ni pulut dia satu besen ni ya. Santan dia pun banyak ini. Kalau kita beli santan kotak tu, kita bagilah masukkan santan, masukkan air. Jadi banyak ni juga. Kalau kita parut sendiri, kita jadikan santan tu sama dengan sukatan pulut tadi. Kemudian kita masukkan santan. Santan ni kita nak masak dia dahulu sampai mendidih, baru kita masukkan pulut. Kita masuk santan dulu. Garam ni macam biasa, kita rasa dulu. Bila dia masak, nanti kita rasalah. Tapi akak menggunakan masuk dalam satu sudu. Satu, dua, tiga. Baru rasa ketupat tu masin-masin manis. Kalau tak makan rendang, makan saja sedap. Dia kena tambah lah itu. Masukkan daun pandan. Kita masakkan, kita didihkan santan ni sampai dia menggelegak betul-betul. Gelegak tu kita kacau dia tu. Untuk apa ni kita buat ni? Supaya kita punya ketupat tu tahan lama. Kadang-kadang kita ketupat bukannya boleh makan satu hari habis kan? Kita nak taruh untuk esok boleh makan lagi, lusa boleh makan lagi. Kuah ni masak biar dia betul-betul mendidih. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Bila kita ikut sukatan yang betul, tengok pulut kita tu masih lagi macam mantah. Kita memang nak bagi dia mantah lah. Kita tak nak masak sepenuhnya. Kalau buat ketupat ni, dia nak macam ni lah. Okey, ni dah kira dah siap dah ni. Sebab dia dah kering kan. Okey. Macam ni kita dah boleh tutup api, kita bagi dia sejuk. Sekejap lagi baru kita proses buat ketupat. Okey dah. Okey. Kita masukkan ke dalam tempat-tempat yang luas sikit seperti talam ni. Sekejap lagi dia sejuk, senang. Siapa pula larat nak buat je kalau panas-panas macam ni, pijau tangan. Bagi dia sejuk tu. Okey, inilah hasil yang kita dapat bila kita buat sendiri. 1,5 kilo kita boleh dapat dalam 5-60 biji. Kalau kita beli 1 kilo dengan orang dapat 24 biji. Tak kira lah ini yang jantan. Kalau macam ni jantan, tak kira lah kita buat tu pusing-pusing jadi betina ke, jadi jantan ke, janjinya bolehlah jadi. Yang ini yang mana? Betina. Ni betina. Tak ada apa pun bila kita simpul dia, kita tutup dia ni elok-elok itu, simpul atas ni, tak masalah pun. Inilah kejadiannya. Kepada yang nak belajar macam mana simpul, kita pergi tengok dalam video akak yang lepas. Dan kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi pada episod-episod ataupun menu-menu yang akan datang. Bye!